Untuk pertama kalinya barang daripada Amgras ni aku rasa macam alah. Biasanya barang Amgras ni kan, kalau kau beli harga RM10, kau dapat kualiti yang RM12. Untuk magnetic power bank dia ni pun sama juga. Harga dia lebih murah daripada kualiti yang diberikan. Tetapi aku rasa ni personal aku lah. Apa yang aku tak puati pasal dia ni, masa order tengok gambar dia macam cantik, tetapi bila dapat barang dia, aku rasa macam kurang sikit lah cantik. Sama dengan gambar. Mungkin aku tak sukalah warna hitam dia ni sebab tak nampak premium. Kalau sebelum-sebelum ni barang daripada Amgras ni akan nampak premium. Yang ini first time aku dapat barang yang macam kau cantik tapi macam tak premium, macam biasa lah. Kok-kok ada yang bertanya, ini adalah magnetic charging power bank berkapasiti 10,000 mAh daripada Amgras. Untuk kapasiti 10,000 mAh aku boleh katakan tidak terlalu tebal dan tidak pula terlalu nipis. Agak standard lah untuk 10,000 mAh. Bawa naik kapal terbang pun boleh geng, 10,000 mAh je. Korang macam mana? Letakkan di ruangan komen.